Thank you sponsor Maggi Ketam. Ini kita ada sponsor Maggi Ketam Alami. Muka-muka sponsor ni. Bank tu. Back to you. Bank tu. Maggi Ketam. Baliknya tak ada ketam. Betul lah. Wow. Balik tak Masih ada ni. Satu meja. Kamu nak gunting. Gunting lah. Berperasap. Adik pun tak ada minat ni. Boleh minta kisah. Adik kenapa? Adik kenapa ni? Kenyang. Biarlah kat sini. Nanti mama ambil adik jam ni. Nak makan ketam lah? Hari ni banyak makan ketam. Dekat mana? Dekat Kedai. Maggi. Ketam. Ketam. Kat Share lah. kedai Maggi ketam. Alami. Hari ni Baba ada 2 je. Jadi kena share lah. Sebab apa? Sebab nak cut kos. Apa? Bab bajet tak cukup. Bawah dia tak cukup. Balik banyak makan bawah wadah apa kau balik? Balik punya ni Maggi telur. Balik tak nak Maggi. Pula. Tak babang, mulakan babang. Kau tak tahu macam nak buka. Macam mana? Allahumma baik. Nak lagi dek? Nanti nak datang lagi Maggi Ketam. Tak nak ah. Kenapa? Sakit perut. Dah kenyang. Dah. Sampai terberak pakai Maggi Ketam. Masih nak muntah. Sakit. Hai kawan-kawan. Kucing ni jinak. Kalau nampak je kucing ni, tak payah lari. Usik je. Bela dia? Dah. Ambil dia bela? Ha? Kecil lagi tadi nak masuk lubang. Iyalah kalau dia tahu lah lubang takut balik aja. Cakap lagi. Namakan Mickey. Mickey. Namakan dia. Jaga dek lubang. Rabbit. Rabbit tak renap. Mama nampak dia macam anak. Iyalah nak jaga lubang tak dia atas. Jadi Kalau dah namakan kita macam nak bela. nak bela ke? Nama nak. Boleh. Susah nak bela dia. Ni kursi orang takkan main ambil. Mana tak ada lonceng pun. Ha? Tak ada lonceng pun. Balik suka kucing ni? Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak bawa lembu panda kat kampung. Cantik tak lumba ni? Lembu ni dah 2-3 hari dah tak makan. Lapar.